Okay. Kalau saya nyanyi kat sini, dihempas ombak, so you rasa itu boleh mah? Perlahan. Sebab apa? Ton rendah. Sebab note dia rendah. Lot rendah. Don't ever push. Masalah. So biasanya pada bahagian verse memang kita control to be very paling rendah, paling di bawah. Kebiasaannya verse pertama memang begitu. Kebiasaannya, tak semua lagu. Kalau saya pergi sini, lihat ke dalam mataku, sinarnya menyala. Itu kat mana? Itu pada sederhana. Betul. Kamu pun tahu beza. Betul tak? Yeah. Kalau saya pergi ke bahagian chorus, sebelum ku kenal dirimu siapa. Kat mana? Dekat kuat. Betul. Sekarang ni memang kamu perlu membezakan how to deal dengan note. Okay. So sekarang ni kita dah nampak dihempas ombak sampai bersulam cinta. It's all. Kalau kita nampak lihat sampai cintamu bertahta. Sederhana. Kalau kita tengok bahagian choruses, loud, kuat. Okay. Kita ikut sistem tu dulu boleh? Kan? Sebab sekarang ni kamu nampak lagu tu sama je. Ya. Betul tak? Betul. Kamu tak ada kontrol, kamu tak ada merendahkan, kamu tak ada manjakan bahagian sini, kamu tak ada decide untuk campak belah sana pula. Yes. Alright, so betul. Kita ambil daripada situ dulu. That's your key. Alright, this is your key. 3, 4. Dihempas ombak. Kalau kita just bisik je, dihempas ombak. Faham tak? Actually tu producing the resonansi, gemuk. Ya. Ombak, dihempas ombak, terdampar buih. Okey, sekarang kita cerita pasal lagu-lagu Melayu yang dilembut yang. Faham tak? Setiap suku kata yang dia tengah sambung tu, contoh terdampar buih kan. Kalau kamu tengok suku kata terakhir terdampar, par tu, nak pergi ke suku kata pertama buih, dia macam kamu sebut terdampar buih. Kamu jangan nampak dia tak berkawan. Faham maksud I? Terdampar dengan buih tu, cuba kamu sambungkan dia. Terdampar buih. Tu. Sekarang ni kamu nampak dia berpisah. Terdampar buih. Terdampar buih. Terdampar buih. Dia macam air je. Setiap dalam satu frasa ada contoh ada 5 perkataan pun, cuba kau sambung je. I punya tips. Instead of kau nampak sebiji, kau akan cuba pisahkan. Nanti dia akan hilang legato. Dia akan hilang rantaian tu. Kau dihempas ombak kan. Kalau kamu dihempas dihempas ombak, terdampar buih. Kan lembut? Menanti waktu pulang ke laut. Kan? So sayang. Ya. Kita cuba tu. Dah dapat dah skill tu kan? 3, 4. Dihempas ombak, terdampar buih, meniti waktu pulang ke laut. Begitu rindu dipisah takdir, meniti saat bersulam cinta.
pernafasan. Dalam singing, semua cerita pasal pernafasan je. Trust me. Semua yang you nak contohnya orang, saya tak boleh hit bla bla bla. Bila I check, oh pernafasan. Pernafasan, betul. Kenapa nyanyian seseorang stuck? Oh, sebab pernafasan. Oh. Pernafasan ni macam minyak kereta yang kau nak pergi Johor. Kau isi RM10 ke? Taklah isilah penuh kan? Takkanlah naik Azia kedai Kunau nak isi penuh. Macam tu kan? Boleh tak yang? Okay, kena work dengan pernafasan. Okay. Sajalah nak test you pernafasan dalam nyanyian. Cuba sebut huruf A sampai Z dengan this note dalam satu pernafasan. Sebagai contoh, kita kena tarik nafas dululah. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Dengan menggunakan this note. 3, 4. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alright, sekarang kita buat 2 kali round dalam satu pernafasan. Okay. Mampus kau. Okay, go. Sekarang? Betul. Okay. Tapi dah tarik nafas dah. Dah tarik balik lagi. Awak kalau tarik nafas tu, you take time je dengan rushing. Okay. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D. Sajalah buat. Kita cuba Okay. 4 kali? Betul. Tarik nafas dulu supaya tak mati. Okay, go. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Kan? Struggle lah Okay, tak apa. It's a part of cara latihan pernafasan dalam nyanyian. Okay, so kita boleh nampak lah you have a pernafasan punya problem lah. Okay, sekarang ni kita out of topic about the vocal. Kita out of topic terhadap yang voice control. You ada masalah tempo. Ya, betul. Sedar atau tak? Sedar. Okay, actually itu bagus. Bila sedar, kamu tahu nak kejar. Bila terlampau laju, kamu tahu nak slowkan dia. Jaga. Okay. Keduanya paling penting dalam nyanyian juga sebab kita ni menyanyi dengan lagu. Ya. Sebab itu kita ada irama dan lagu. Kan? Dia bersama. Okay. Banyak muzik tu ada roll drum, dah bagi groove. Tapi kau main langgar je dik, tak baik tau. Aib. So maybe itu pembelajaran jauh sikit. Yang penting latihan technical vocal. Alright. Boleh yang? Boleh. Okay, that's all for today. Saya harap sebersikit saya tak boleh bagi banyak sangat. Pening kepala dik. Okay. Pertama tadi cerita pasal resonansi lah, penggemaan. Nombor 2, kita cerita pasal voice control, kena awak suka. Tepak. Alright. So kita teruskan kepada, kita menjurus ke arah dynamic supaya kamu lebih faham ada 3 volume utama dalam nyanyian. Supaya kamu dapat membiasakan 3-3-nya. Okay. Lepas tu kita kebanyakannya stuck dalam singing awak disebabkan pernafasan. Ya, betul. And then last kali about the music lah. Understanding the music, I know is bukan dalam dunia you ya, kan? So itu lebih banyak kepada you have to mendengar. Okay. Mendengar, faham music, dan baru kita boleh together dengan music. If you not understand the bunyi lagu tu lah, maksudnya. So you tak tahu macam nak enter. Okay sayang? Alright. Thank you very much for today. I appreciate sangat. Okay.